Bang, ada tak homestay yang dekat dengan ladang teh, ladang strawberry, kedai makan pun dekat. Kalau boleh nak jalan kaki je pergi ke Kia Farm. Sekarang ni tengah sejuk berkabus. Landed, parking depan mata, nak turun barang pun senang. Ada, ni dia Imadina Homestay, Equatorial Hill. Jom kita masuk. Assalamualaikum. First kali korang tengok ni. Ni ruang tamu dia. Luas kan? Kalau korang bawa tilam atau toto sendiri, 10 orang pun muat ni. Ni view daripada dia punya balcony. Betul-betul menghadap Kia Farm dan shape sanctuary. Wah, cantik. Dekat balcony ni pun ada meja makan dan pot lepak sambil healing. Dapur dia lengkap. So korang boleh masak lagi. Ni kalau korang datang ramai-ramai berbaloi masak kat sini je. Siap ada biskut, kopi, teh, gula, beras pun ada. Lengkap juga dengan peti ais, TV, microwave. Ini bilik pertama dia, katil queen, siap dengan iron lagi. Ini pula bilik kedua dia, katil king. Wah, besar juga. Homestay ni tak ada aircon, dia bagi kipas macam tu je. Itu pun dah sejuk weh. Dalam almari dia, siap lengkap dengan sejadah, telekung, bantal, toto. Diorang dah sediakan toto rupanya. So kalau korang datang ramai-ramai dah tak perlu bawa dah. Bilik ni di attach sekali dengan toilet. Besar juga toilet dia. Wah, siap dengan bathtub lagi. Ni satu lagi toilet dia kat ruang tamu. Macam menarik kan? Sebelum tu rate kat sini semalam untuk weekdays 250, untuk weekend 280. Kalau korang ambil 2 hari lagi murah. So korang boleh try.